Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu lagi dengan saya Baharudin. Sudah tentu di dalam channel Ilmu Rukun dan Asas. Semoga diberi barakah dan manfaat ini, insya-Allah. Apa khabar sahabatku semua? Semoga berada di dalam keadaan sihat selalu. Selalu diberi keselamatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu akan berkongsi ilmu-ilmu dengan pengetahuan yang insya-Allah berguna dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda dan keluarga anda. Namun sebelum itu, dengan kerendahan hati saya meminta anda semua terus mendukung dan menyokong channel Ilmu Rukun dan Asas ini dengan menekan tombol subscribe, juga menyalakan tombol locengnya supaya channel ini akan terus berkembang dan memberi banyak manfaat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan berkongsi ilmu mengenai ucapan. Ramai yang berharap boleh bercakap seperti pemidato-pemidato yang hebat dan sering berada di media sosial seperti televisyen, radio, Facebook, IG, Twitter, di pentas suatu upacara, seminar dan juga lain-lain. Untuk bercakap kita perlu ada ilmu dan tidak boleh bercakap sebarangan. Bercakap biarlah mengikut peringkat umur, tajuk dan tahap pemikiran. Tidak tepat kita bercakap dalam suatu majlis mengikut sesuka hati apa saja yang kita mahu. Perlu ada perancangan dan susun ayat-ayat yang sepatutnya mengenai sesuatu topik pada masa tersebut. Kemahiran ini tidak datang dalam tempoh segera, satu hari atau satu minggu atau satu bulan, tetapi perlulah berlatih berterusan. Anda seorang pendidik, anda seorang guru tadika, anda seorang guru sekolah rendah, anda seorang guru sekolah menengah, anda seorang guru kaunseling, anda seorang pensyarah kolej, anda seorang pensyarah universiti, anda seorang pemimpin kepada rakyat di sesuatu negara. Latihan bercakap perlu dibuat selalu supaya kelancaran dan kemahiran bercakap akan bertambah dari masa ke masa. Juga perlu tambahan dengan berdoa dengan ayat-ayat yang tertentu pada masa tertentu. Contoh, amalan membaca doa tersebut selepas solat fardu ataupun solat sunat. Sebelum masuk kelas dan mengajar pelajar di dalam kelas, sebelum masuk ke kolej, universiti, seorang pemimpin di hadapan pengikut atau penyokong, bacalah doa seperti yang ditunjukkan. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala semua akan menjadi bertambah baik di dalam kehidupan. Surah Toha
surah ke-20 ayat ke-25, 26, 27 dan 28. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terjemahannya, Nabi Musa berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku." Surah Al-Insan, surah ke-76 ayat 1 dan ayat 2. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. 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 Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika di masa yang beredar sedang ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut? Maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat? Ayat 1 Suratul Insan. Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur dari parti benih lelaki dan perempuan, serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu, maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. 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 Untuk memiliki tubuh badan yang sihat, kita perlulah minum air yang betul dan berkualiti melalui mesin ionizer water yang memiliki sijil ISO 13485 yang menghasilkan air yang sangat halus molekul supaya boleh meresap ke dalam sel dalam darah yang mengalir supaya memperolehi kesihatan pada tahap maksimal yang membolehkan tubuh badan lebih sihat dan boleh melakukan lebih banyak amalan. Juga menggunakan alat berteknologi gelombang terahertz yang dapat membantu kesihatan bertambah baik, sihat, kuat, cergas, serta bertambah amalan kebaikan bekalan ke negara akhirat. Semoga kita bertemu lagi di dalam video yang lain dengan ilmu yang lain yang dapat memberi manfaat dan faedah kepada kita semua, insya-Allah. Rujuk di bahagian keterangan atau perihal.